Baki 11 kerusi Dewan Undangan Negeri yang belum diumumkan calon oleh Barisan Nasional bagi pilihan raya Negeri 9 dijangka akan ditandingi parti komponen Perikatan Nasional, khususnya PAS dan Wawasan. PRN Negeri 9 dijadual berlangsung pada 1 Ogos. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengesahkan usaha kerjasama dengan PN sedang digerakkan, manakala Presiden Wawasan Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberi bayangan rundingan itu berjalan positif. Menurut sumber dalaman Wawasan, baki kerusi itu termasuk Kelawang, Serting, Lobak, Sikamat, Ampangan, Bukit Kepayang, Mambau, Paroi, Lukut, Bagan Pinang dan Gemas. PAS dijangka mempertahankan Serting dan Bagan Pinang, manakala Wawasan berkemungkinan bertanding di Gemas serta beberapa lagi kerusi. Senarai penuh calon PN bagi PRN Negeri 9 akan diumumkan di Seremban malam ini. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fela Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fela Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk tema dan syarat.